Bila sebut nama Azira Shafinas, mungkin ada yang kenal dia melalui lakonannya dalam drama dan filem, dan mungkin ada juga yang kenal dia sebagai penyanyi dalam kumpulan D-Fam. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Miss Bara TV, Kisah Artis Malaysia. Sekitar Mac 2025, Azira Shafinas mendedahkan dirinya sudah kembali solo selepas hubungan cinta selama 12 tahun terputus di tengah jalan. Walaupun begitu, Azira tidak serik untuk bercinta dan berdoa semoga dipertemukan dengan pasangan yang benar-benar memahami dirinya. Hari ini genaplah 34 tahun usia Azira Shafinas yang dilahirkan pada 26 September 1991 di Kuala Lumpur. Sempena birthday Azira Shafinas hari ini, Min nak ceritakan sikit siapa Azira Shafinas yang sebenar. Nama sebenar beliau ialah Azira Shafinas binti Ramlan dan merupakan anak bongsu dari 3 beradik pasangan Ramlan Yahil dan Datuk Amy Suraya Hussein. Ibu Azira Shafinas, Datuk Amy Suraya, adalah Presiden Perniagawati iaitu Persatuan Wanita Bumiputera dalam perniagaan profesion Malaysia. Sejak awal lagi Azira sebenarnya bercita-cita mahu jadi pelakon kerana minat seni yang sudah wujud sejak kecil. Sebelum menyertai D-Fam, beliau pernah berlakon watak kecil terlebih dahulu. Daripada minat berlakon sejak awal, kini Azira berjaya meraih beberapa anugerah hasil mutu lakonannya yang terbaik dalam setiap projek yang diterimanya. Jap, iklan kejap. Azira pernah menarik perhatian apabila dikatakan berjaya menurunkan berat badan. Antara rasanya ialah dengan berpuasa dan mengamalkan OMAD, iaitu makan sekali sehari. Kalau macam Min memang susah nak ikut OMAD tu, Min pilih cara lain. Hari-hari brisk walk je, tapi tak payah keluar rumah. Min guna walking pad warna pink ni. Cantik kan? Walking pad ni siap ada remote, speed sampai 6 dan Min akan buat lebih kurang 30 minit atau 3 km sehari. Lama-lama nampaklah hasilnya. Ingat ya, kena konsisten. Min dah tak walking pad ni kalau korang berminat. Okey, jom sambung balik. Azira Shafinas pernah memenangi pelakon wanita komedi terbaik menerusi drama Ijab Kabut di Asian Academy Creative Award 2023 di Singapura dan juga pelakon pembantu wanita terbaik menerusi filem Indra di Festival Filem Asia Pasifik ke-61 yang berlangsung di Genting Highland pada 1 Disember 2024. Tahniah Min ucapkan kepada Azira Shafinas. Sekali lagi, Min nak ucapkan selamat hari lahir Azira Shafinas yang ke-34. Semoga Azira Shafinas terus berjaya dalam bidang seni, sentiasa dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik, ditemukan jodoh yang memahami dirinya serta bahagia bersama keluarga tersayang. Kalau suka video ni, boleh like dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye.